Sebuah dunia yang terasing, di kaki gunung, di pinggir kali dan hutan lebat. Musiknya adalah kicau burung, iramanya desir dedaun gugur. Seorang tuya bermukim hidupnya. Sebuah dunia yang terasing, nafas hidupnya adalah tuya. Cinta adalah kesetiaan, bagai teguh sebatang cengang, bagai bersih setitik embun, seorang besar yang kesepian. Sebuah dunia yang terasing, kasih sayang yang renggang, antara kota dan rimba, penghubungnya seorang cucu, barangkali mengerti sebuah tradisi, barangkali kerelaannya adalah kasih sayang. Bersama cengkrik dan lutung, dunia rianya adalah rimba hijau. Bersekolah pada alam, bukunya dari dedaun pokok rimba raya. Di sini setitik keringat yang mengalir adalah sungai bahagia. Di sini selengkar rotan yang ditarik adalah denyut hidup. Segelas madu lebah adalah kekuatan meredah denai. Kerana di sana sebuah kehidupan memberi makna. Anak-anak di kota sudah tercabut akar tradisi. Cucu yang menyengat bagaikan lebah. Menantu yang tidak punya nilai rimba adalah cabaran bagai sebatang cengang, adalah sindiran. Tuya, ini sebuah saksi dari gunung dan puncaknya, dari cengal dan rimbanya, dari kicau dan musik rimba. Besar di pusara, menggenggam segenggam tanah. Aku masih hidup, Tuya, dan rimba gunung adalah dunia. Aku di sini. Akulah seorang tua di kaki gunung. Ibunya 3, anaknya 2, serambinya 4, dan salurannya 4 juga. Dan luas jemuran di hadapan itu 10 selak. Dan di luar jemuran hadapan itu balai lintang di hadapannya. Cai tongkat Ali. Misal lebah lagi. Tak. Boleh tolong aku sikit tak? Tolong apa? Tolong tulis surat dengan Fikri. Tak duit. Tak. Beritahu Fikri, aku tak di sini seminggu 2. Aku nak ke Perlis sebulan 2. Wajuk ke ya? Tinggal. Waktu insya dah masuk. Baiklah. Jangan susah. Kalau saya tak kerja, siapa nak tanggung keluarga kita, Mak? Ayah dah tak ada lagi. Mak tu pun dah tak kuat. Pukutan. Pukul apa pun main sukalah. Takkan sampai siang malam. Sementara tenaga ada, Mak. Esok kalau ada uzur, dah tak boleh buat apa. Jangan selalu kejarkan dunia. Tengok ni, Kerja baru mesti best. Mak. Pokok ni Kerja mesti lagi best. Atau Ibarat kata jangan pokok lupa. ni kuat. Bangunan batu ni lagi kuat. Adik kau. Sudah, jangan bergaduh. Kejap lagi balik. Pokok tengah ni lagi kuat ya, Bah. Bangunan tinggi di Kuala Lumpur tu lebih tinggi, Mama. Sudah. Dah lewat dah ni. Pergi tidur. Mak sebenarnya seronok tengok korang dua ni.
Adik kau sudah ibu. Buatlah apa yang patut di rumah tu. Mengumpul ajalah. Hari ni aku balik lambat sikit. Kalau kerja tu, biarlah padan dengan tenaga tua. Dah habis fikir, Tok Ya? Kami bukan tak setuju kau nak buat rumah baru tu, Tok Ya. Tapi cara kau tu yang membimbangkan kami. Kita ni dah tua, Tok Ya. Bukan kerja kita lagi kalau macam tu. Aku boleh tahan lagi. Cita-cita siapa pun ada. Tapi usia kita perlu juga diukur, Tok Ya. Kalau degil juga, buatlah. Kami nak tengok sampai mana. Taha, Ya, Hisa dah masuk. Bang, baiklah. Nak makan? ada kenduri di surau tadi. Jadi tak maulah. Aku kenyang. Esok tak nak pulut sudahlah. Kaki aku sikit. Allah. Itulah. Dah tua-tua macam ni, nak buat macam orang muda. InsyaAllah. Kalau ia pun, janganlah terbang hari-hari. Selangkan sama. Kita kan dah tua. Ukurlah sama dengan tenaga kita. Muda-muda dulu, bolehlah. Aku perlu tebang sampai tumbang. Tebang tu tebanglah. Tebanglah satu rimba pun. Tapi ukurlah dengan tenaga kita, dengan cengal dua pemeluk tu. Kau ingat aku tak boleh tebang? Siapa kata tak boleh tebang? Habis? Tenaga kita ni. Kau tengoklah satu hari nanti. Kau akan tengok juga.
Cengar tu tombang, meredum, bergegar gunung. Bila? Sebulan? 2 bulan? Sampai lepas raya? Fikri tu tentu tak akan percaya dengan bohong kita lama-lama. Dia tentu akan percaya kita dia polis. Takkanlah rumah kayu cengar tu boleh siap dalam masa sebulan. Kita bukan ada bela hantu raya. Kau tengok nanti. Tengok apa? 3 hari baru tebang, badan dah mula sakit sana-sini. Bukan sakit, lengur. Jangan-jangan cengar tu berhantu tak? Kau pun macam lebay Cha, lebay Ad, macam Fikri juga. Aku sakit besar. Apakah yang kau rasa kalau anak sendiri tak mau balik ke rumah tempat tumpah darahnya? Kalau dengan alasan rumah buruk ni, cuba kau fikirlah. Kalau dengan rumah buruk ni, kita tak dapat menumpang kasih sayang dengan anak cucu. Yang penting bagiku, ketuaanku ini telah dicabar. Cengar besar tu pun mencabar aku. Atuk tentu suruh main pergi. Kalau ya pun, tunggulah Abah habis makan dulu. Tak best lah, suruh Atuk. Ni nak dengar Abah baca? Anak anda serta keluarga. Dengan rekasnya, ayah anda maklumkan ayah anda akan melakukan upacara tebang balas cengal 2 pemeluk pada Jumaat ini. Pulanglah dengan anak beranak untuk melihat kegagahan orang tua. Sekian, semoga harapan anda tidak dihampakan. Abah nak balik tak? Abah banyak kerja, tak boleh balik selalu. Tak best lah, Farid tak nak ikut. Nin, nanti Abah lapang, kita balik pula. Tapi Min tak boleh nakal-nakal. Sudahlah.
Apa seronoknya tinggal di kaki gunung bungsu tu? Nak cari penyakit? Min nak jadi Tarzan agaknya. Ya, Mama? Dulu Abah kata Abah lahir di kaki gunung. Asal dari kampung. Min pun jadi Abah juga. Jangan. Sudahlah. Awak ni asyik nak marah je. Budak ni rindukan atuknya. Apa? Salah ke? Bukan pasal rindu. Yang kita bimbangkan nanti, terjun telaga pula. Awak ni... Dah siap? Kalau dah siap, eloklah kita pergi sekarang. Awak tu. Baca. Tolong baca doa selamat sikit. Baiklah. Doa selamat? Kenduri apa tu besar? Saja-saja buat kenduri. Pisang tu dah masak. Fikri pun tak balik. Lebih baik buat kenduri. Oh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam syai'ul al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sila makan. Niat apa kenduri malam ni, Tok Ya? Minta selamat. Apa yang nak diselamatkan? Sesuatu yang besar, hampir sempurna. Apa dia? Adalah tu. Aku buat kenduri ni kerana bersyukur. Tengah batu sebesar 2 pemeluk hampir tumbang. Dah tumbang ke, Tok Ya? Jangan-jangan. Belum. Tapi dia akan tumbang bila-bila masa. Bila aku tebang balas. Macam tu pun nak buat kenduri, Tok Ya? Kan tebang pokok tu kerja buat kita. Aku tak suruh kamu heran, Awang. Tapi aku nak bagi tahu semua. Usaha aku ni ramai yang ejek. Ada yang tak yakin. Tapi kau semua akan tengok. Cengal tu bukan tombang saja. Malah aku belah dan rincik. Aku jadikan rumah. Hari ni aku nak bagi tahu. Dah lama aku sakit kena anak cucu. Anak cucuku tak menghargai rumah aku selama ni. Mereka mencabar kekuatanku. Mereka kata rumah aku buruk. Cucuku kata rumah aku sengit, bergoyang kalau dihingut. Sudahlah, Tok Ya. Kita dah tua. Sabarlah. Fikri sendiri sangat pedih kata pada aku.
dia takkan balik kalau aku cinta hidup di kaki gunung ni. Jika dulu aku bangga kerana Fikri jadi orang besar di Kuala Lumpur. Tapi sekarang ni aku kesal kerana dia lupa alam semula jadi di sini. Sudahlah Tok Ya. Baik buruk anak kita juga. Tidak. Hari ini aku nak bagi tahu semua. Dengan kudrat tua aku ni, pokok balak tu dah terpelahang aku takik. Siapa kata aku tua? Kami percaya Tok Ya. Janganlah bongkak. Maafkan aku. Terima kasih kerana sudi makan pisang dan pulut aku. Nanti dulu. Khamis depan ni mungkin Fikri balik dengan anak-anaknya. Pagi Jumaat aku minta lah siapa-siapa sudi masuk kerimba, sudi bersama-samaku tengok pokok cengal tumbang. Upacara rasmi lah. Terima kasih Tok Ya. Ya. Terima kasih Tok Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Tok Ya. Dapat? Lepaslah malam ni. Malam tu, cakap besar, cuar. Baik kan macam tu? Kenapa? Tak sedar diri kita dah tua. Macam kita saja yang tebang pokok. Kalau ia pun, janganlah heboh. Aku nak bagi tahu mereka. Jangan sangka tua merengek aku ni tak mampu. Kau tak ingat? Waktu aku kena sengat lebah dulu. Di hospital, orang ketawakan aku. Aku dah tua. Tak cukup dengan tu, rumah kita digoyang. Dihinggut. Apa mereka ingat rumah aku ni kandang babi? Sebab itulah aku nak tunjuk pada Fikri, pada anak bininya, pada orang kampung semua. Tua-tua aku ni, aku dapat tebang pokok balak tu. Siapa pun boleh tebang. Bukan sekadar tebang besar. Aku nak buat rumah. Tengok dalam bulan Saban ni. Suka hati awak lah. Tu ya. Oh, Taha. Ada apa tak? Ini surat dari Bang Fikri. Surat dari Fikri? Bukan surat. Ha. Telegram. Ah. Tolong baca tak? Baiklah. Anak anda tak dapat balik adalah mustahak. Itu saja. Pendek sangatlah tu ya.
Saya minta diri dulu. Itu saja. Terima kasih, Terima Taha. kasih. Memang Fikri memang tak mau balik. Nak buat macam mana kalau dia ada kerja? Jemaah ni ikut aku. Ke mana? Kita saja yang pergi. Pagi jemaat, bangun awal. Lebaca tentu tak ikut. Lebat pun tentu tak pergi. Semua tak akan pergi kalau Fikri tak balik. Buruk baik anak kita juga. Sampai hati Fikri, Selesai kerja, baliklah dia. dia tak akan balik. Jangan sangka yang bukan-bukan. Lamin tu tentu tak benci. Dia tu cucu kita. Farib lebih lagi. Tua-tua pemerajuk. Memang Fikri dah benci. Kalau habis cepat, lusa balik. Pandu cemat sikit. Abang tu gopoh. Abah, bila Abah balik nanti, kita ke Gunung Bongsu, rumah Atuk. Amboi, ke situ aja dia tahu. Selain pada Gunung Bongsu, tak tahu. Alah, Mama ni. Biarlah, dia rindu kat atuknya tu. Bye, Min. Bye. Bye, Ma. Abang telefon bila sampai nanti. Aku yakin Fikri tak akan balik. Aku akan buat alang. Aku akan buat rasuk tiang dengan cengal tu. Oi, tumbang pembelum? Dah hangangan? Kali ni rumah kita tak bergoyang lagi. Dengan tiang 2x2, rasuk 1/2x4, rumah kita tak bergoyang lagi. Oh, Mak Oi. Aku akan buktikan pada Fikri, rumah kita kukuh macam rumah dia. Air paip kita tak ada. Aku akan buat saluran dari buluh. Ambil air katur yang sejuk, macam air kulit lokan.
Aduh. Besar. Ya Allah. Allah. Ya, atur aku besar. Allah. La ilaha illallah. Rasulullah. Toya! 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 Balik dulu, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima Pak Iqbal. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak. Kalau ayah engkau dan aku boleh tinggal di sini berpuluh tahun, dan engkau juga lahir di sini, mengapa harus sekarang aku tinggal ke tempat ini? Kami bimbang Mak tinggal seorang dekat sini. Kau ingat di sini tak ada jiran? Bukan ke jiran yang mengusung ayah engkau yang dihempap cengal tu, nak mengusung aku yang pengsan. Atuk. Umi nak tinggal dengan Atuk.